Kita ada satu berita sedih, satu berita happy. Mana hampa nak dengar dulu? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak update isu semasa pasal Manchester United, yang mana kita nak kupas juga pasal pemain-pemain kita dekat Piala Dunia. Ada berita sedih, ada satu juga berita yang menggembirakan untuk kita semua dalam transfer window. So kat mana kita nak mula dulu? Kita mula dekat berita yang sedih dulu, iaitu berita yang pertama, iaitu Manuel Ugarte alami kecederaan teruk. Macam happy? Jangan kuajak sangat, member kena ACL man. So kalau hampa nak tahu, salah seorang daripada pemain Manchester United yang main dekat Piala Dunia iaitu Manuel Ugarte alami kecederaan yang teruk juga bila dia twist dia punya lutut masa lawan dengan pasukan Sepanyol. Kalau yang tak tengok game mungkin rasa kecederaan tu biasa, tapi kalau hampa tengok game tu dan hampa tengok klip tu, hampa tengok cara dia jatuh, cara dia landing apa semua, memang kita nampak kecederaan tu betul-betul berat. Semua disebabkan kesilapan Ugarte masa tu dalam pergerakan badan dia lah. Dan masa tu sebenarnya dia cuba rampas bola daripada Pedri, tapi Pedri yang buat macam fake body apa semua sampai Ugarte tersilap langkah dan terjatuh. Walaupun kita tak nafikan Ugarte ni bukanlah pemain penting untuk Manchester United dan kita tak pernah harap pun dia jadi first team player untuk Manchester United, tapi jujur aku rasa aku frust gila bila Ugarte injured, sebab aku tengok Carrick nak bagi satu lagi peluang tau untuk Ugarte. Tapi bila Ugarte alami kecederaan yang kemungkinan besar ACL ni, dia mungkin akan habiskan musim dekat Manchester United. Dia mungkin tak boleh main langsung pada musim depan dengan Manchester United. So sepatutnya musim depan jadi peluang terakhir dia, tapi sayang dia dah tak boleh main dengan Manchester United. Satu lagi kepentingan Ugarte dekat skuad Manchester United adalah skuad depth tau. Sebab kalau kita tengok Manchester United dah kehilangan Casemiro yang dah tinggalkan Manchester United secara percuma. Untuk sektor midfield kita baru dapatkan seorang saja iaitu Ederson. Dalam ni rumor adalah kan kita nak dapatkan pemain macam Matheus Fernandes lah, pemain macam Christos Mozarkitis lah, tapi Mozarkitis tu aku tengok dah slow dah. Dan plan asalnya kita tengok Manchester United nak dapatkan 3 midfield. Satu midfield berprofil tinggi, satu midfield profil besar, dan satu lagi midfield yang boleh kata future talent, pemain-pemain murah lah. Tapi mungkin benda ni akan berubah disebabkan kecederaan Ugarte, sebab kita perlukan satu lagi tambahan senior player, dan mungkin Manchester United akan dapatkan 4 pemain dekat bahagian midfield. Ataupun mungkin Manchester United akan stick dengan dapatkan 3 midfield tapi berubah sikit punya profil. Yang pertama mungkin aku rasa MU akan kekalkan dapat satu top player, tapi berbeza dia mungkin daripada segi pemain future tu. So mungkin aku rasa MU takkan fikir future lagi, MU akan dapatkan 2 pemain yang berlevel besar untuk isi dekat bahagian tengah. Sebab aku rasa tu yang lagi penting hari ni. Jangan terlalu fikirkan masa depan, sedangkan masalah ni pun hang tak secure lagi. So kecederaan Ugarte tu memang berat tau. Dia tak confirm lagi ACL setakat video ni dia buat. Tapi bila staff Manchester United buat checking apa semua, memang possible besar yang dia ni akan kena ACL. Dan bila hang kena ACL, tempoh recovery hang bukan 1-2 bulan, tapi tempoh recovery kemungkinan 9 ke 12 bulan. So kalau 9 ke 12 bulan, kemungkinan besar Ugarte memang akan miss satu musim dengan Manchester United. Tapi aku harapkan Manchester United punya tim recruitment dah ready dah dengan kecederaan Ugarte ni, so dapatkan pemain baru. Dia ada positif negatif juga tak sebenarnya. Kita tengok yang negatif dulu. Negatif dia adalah kita kehilangan Ugarte dan mungkin Manchester United perlu tambah modal untuk dapatkan midfield baru. Positif dia apa dah? Positif dia kalau kita tengok walaupun Ugarte ni ada, tapi kita tak pernah percaya kat Ugarte tau. So Manchester United boleh dapatkan satu lagi midfield yang akan bagi plus point dekat tim Manchester United. Dia bukan sekadar ada untuk squad depth, tapi bila diperlukan dia boleh deliver. Bukanlah nak bersyukur Ugarte injured, tapi aku rasa tu adalah satu benda yang positif yang kita boleh ambil daripada kecederaan Ugarte. Tapi apa pun aku harapkan Ugarte dapat recover cepat. Walaupun ramai antara kita tak suka dengan Ugarte, tapi aku still bagi harapan juga dengan dia. Tapi itulah, bila dia dah ada kecederaan macam ni, mungkin agak susah jugalah untuk Manchester United dan juga Ugarte sendiri. Dia tak dapat peluang, Manchester United pun tak dapat nak jual dia kalau nak jual dia nanti. Kalau dapat jual pun mungkin jual murah saja. So tu berita sedih untuk Manchester United. Kita tengok ke berita gembira pula, iaitu kita masuk dekat transfer news. Rupa-rupanya sebab apa lah ni MU fokus tak beli player. Sebab apa? MU lah ni tak fokus lagi nak beli Matheus Fernandes, tak fokus nak cuba liga Sandro Tonali walaupun dia dah ready pergi Spurs. Sebab rupanya MU nak fokus nak clearkan Onana dulu. So Manchester United dah sah tendang Onana keluar, dan Onana sekali lagi akan join pasukan Trabzonspor. Macam kita tahu Onana dah tak ada masa depan dah dekat Manchester United. Aku rasa game terakhir dia, aku ulang banyak kali, peluang terakhir dia adalah lawan dengan pasukan Grimsby hari tu. Tapi sayanglah dia buang peluang
dia, dan masa dia loan ke pasukan Trabzonspor, boleh kata dia perform jugalah dekat sana dan dapat trofi. Dan sebenarnya pasukan Trabzonspor depa nak kekalkan Onana. Aku tak marah macam contoh kalau hampa tengok dekat TikTok kan, aku marah betul dengan Barcelona sebab tak jadi beli Rashford. Sebab Barcelona ada duit. Tapi pasukan Trabzonspor aku tak salahkan depa sebab pasukan Trabzonspor tak cukup bajet untuk beli Onana. Sebab Onana ni walaupun kita tak suka depa semua, tapi still dia ada market value 15 ke 20 juta euro. So pasukan Trabzonspor tak cukup bajet untuk dapatkan Onana dengan harga macam tu. So win-win situation lah ni adalah pasukan Manchester United nak clearkan Onana. Tak mau dia bagi apa-apa persaingan dekat goalkeeper muda macam Selamat. Pasukan Trabzonspor pula nak dapatkan Onana tapi tak ada modal. So aku rasa solusi yang terbaik adalah loankan Onana sekali lagi ke pasukan Trabzonspor. Dan aku rasa tu adalah pilihan terbaik lah. Dan kita tengok, aku yakin Onana ni kalau dia perform lagi satu musim dengan pasukan Trabzonspor, mungkin kelab-kelab besar akan cuba dapatkan dia. Mungkin kalau bukan kelab dekat top 5 league, kelab dekat pasukan macam Galatasaray mungkin nak akan dia. Ataupun possible untuk dia balik main dekat Liga Itali. Mana kita tahu kan? Sebab Onana ni aku tengok dekat Inter Milan dulu, oi padu gila. Tapi aku rasa dekat Manchester United dia bukanlah 100% kesalahan dia, tapi mungkin disebabkan dia tak boleh hadap tekanan tinggi yang dia dapat dekat Manchester United. Tapi salah dia lah kan, dia dah tak boleh hadap pressure tinggi, lepas tu cakap besar pula tu, lepas tu buat mistake. Itulah masalah dia. Dan kalau hampa nak tahu, kontrak Onana akan tamat pada tahun 2028. So kiranya kalau musim ni 2026-2027, lagi 2 musim lagi lah. Lepas dia habis tempoh loan dengan pasukan Trabzonspor, dia akan ada baki satu lagi musim. So satu lagi musim tu nanti mungkinlah Manchester United akan fikir untuk jual dia dengan harga yang murah. Beda nak let go saja. Harap-harap tak loan macam Sancho lah kan. Kalau kita loan punya loan lalah kali tak dapat apa, just dapat kurangkan gaji saja. So apa pendapat hampa? Hampa happy tak bila Onana keluar daripada Manchester United? Aku bukanlah benci Onana, dia tak. Sorry sekali. So apa pendapat hampa happy tak Onana keluar daripada Manchester United? Kalau aku happy. Siap rasa macam nak buat kenduri kesyukuran lagi. Tapi itulah nak abad hang. Onana ni bukan toksik dekat Manchester United. Kita respect dia punya attitude. Dia tak buat masalah disiplin apa semua. Dia pun rajin training apa semua. Cuma memang dia ni tak padu. Itulah cerita dia. Kalau nak kata tak padu betul pun tak boleh juga sebab dia masuk final UCL dengan Inter kot kan. Dia keeper utama pasukan Cameroon. Tapi aku rasa dia lebih kepada dia tak boleh hadap pressure dekat Manchester United lah. So aku rasa aku dah cukup happy dah dengan Seleman hari ni. Dan mungkin kita akan boleh panggil Radek Vitek balik dekat Manchester United. Dan aku rasa Vitek lah calon yang sesuai untuk bagi saingan dekat Lemon nanti. Dan mungkin yang akan ikut Onana keluar adalah Altay Bayindir. Kemungkinan dia pun akan keluar daripada Manchester United. So apa pendapat apa pasal dua berita ni? Ugarte alami kecederaan yang teruk, kita kehilangan pemain, dan kita kehilangan satu lagi pemain iaitu Andre Onana. Tapi tak apalah kan, hilang dia tak apa. Hampa rasa adakah keputusan Manchester United loankan dia keluar sekali lagi ke pasukan Trabzonspor tu tepat? Dan hampa rasa apa solusi terbaik untuk kita buat untuk atasi masalah bila Ugarte alami kecederaan lama ni? Nasib baiklah dia injured sebelum start musim. Kalau dia injured masa musim dah start, memang jam, memang teruk, memang kena korek lah pelih-pelih daripada akademi. So itulah video kali ni, kita sembang pasal isu semasa Manchester United. InsyaAllah next video kita akan kupas secara in detail sikit prestasi semasa play Manchester United dalam group stage Piala Dunia. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.